Okay, ni antara juara kita hari ni. Okay, ada soalan nak tanya. Okay, macam mana game hari ni? Alhamdulillah lah, kami sebenarnya baru pair. Saya bersyukurlah dapat partner yang boleh cover saya. Okay. Bang? Walaupun dapat nombor 2, satu pencapaian yang baik lah. Pasal kami baru kenal. Okay, Alhamdulillah, syukur pada Allah. Next time kita akan cuba lagi. Kita akan baiki prestasi kita orang untuk yang akan datang. Pasti Johan. InsyaAllah. Okay. Okay, untuk next game Nganjuk macam mana dan juga akan datang, akan join lagi tak? Untuk game seterusnya. InsyaAllah. Sebab game hari ni memang sonok dengan tema dia pakai kain batik, pakai berikat, macam-macam Lain dia agam lain orang. Okay. So, ini first time lah kita orang game, baru join game macam ni lah. Saya macam dah tahu dah, saya memang akan join lah. Saya lah. Okay, right. Okay. Okay, untuk sedikit advice lah untuk adik-adik yang baru nak start main ke, mungkin sedikit motivasi lah untuk orang yang berpengalaman lah dalam badminton. Okay, persilakan. Okay. Untuk anak muda yang baru mencebur dalam bidang badminton ni, first sekali tanamkan mesti kena ada minat. Kalau ada minat, insyaAllah kita boleh improve daripada coaching, kita akan ajar pelan-pelan. Kemudian yang keduanya, untuk nasihat anak muda ni, bila dah ada minat, kena selalu jumpa dengan coach, so rajin masuk tournament, beranikan diri, jangan gugup. InsyaAllah itu antara petua untuk meningkatkan game dan prestasi. Okay, right. Jangan hypekan diri lah. Jangan rasa macam nak masuk group tu, tengok diorang hebat, kita pun tak join. Jadi kita sebenarnya kita masuk dengan guru yang hebat untuk kita kutip ilmu diorang. Yang tadi promote coach pun, saya pun training dengan coach, bolehlah training dengan diorang. Banyak improvement. Okay, right. Okay, itu saja. Okay, terima kasih banyak. Jumpa anda di next game, insyaAllah. Okay, bye.